Jadi saya dah menulis tentang kewangan ni di muhammadskifli.com ni dah 16 tahun, sejak 2008. Okey, saya dapati masalah kewangan cuma dua saja. Masalah kewangan. Okey. Masalah kewangan ni dua saja. Satu ialah tiada tabungan. Bila tidak ada tabungan, dia pergi masalah yang kedua, iaitu hutang yang banyak, yang tidak diurus dengan baik. Dia bukan tentang gaji besar, gaji kecil. Yang gaji besar pun tak ada tabungan juga. Dulu katalah gaji dulu awal kerja dulu gaji 2,000, sekarang 10,000. Dulu tak ada saving. Cakap sebab gaji kecil. Sekarang gaji 10,000 pun tak ada saving juga, kata kos harga hidup mahal. Boleh betul lah tuan-puan, kita cakap semua hujah kita untuk kita tak menabung tu semua betul. Tapi tak menabung tak akan kaya. Whatever good reason, tak menabung tak akan kaya. Tak ada siapa yang bertanggungjawab membina kekayaan kita selain daripada kita sendiri. Kita kena cari jalan. Okay? Jadi satu, tak ada tabungan. Bila tak ada tabungan, semua benda pun nak hutang. Bila orang tak ada tabungan ni, semua benda nak hutang. Semua perkara fikir hutang. Akhir sekali, makin lama bekerja, tabungan tak ada, hutang saja yang banyak. Bila hutang banyak, kita kerja pun dah tak happy dah. Bukan sebab gaji kecil, tuan-tuan. Saya dah tengok banyak, tuan-tuan. Saya dah tengok banyak orang gaji besar, tak ada tabungan, ada hutang yang banyak. Bila hutang banyak, kerja pun dah tak happy dah. Fokus dia dah lain dah. Pergi kerja bukan fokus nak buat kerja dah. Fokus dia ke lain dah. Lepas tu ada desakan, ada tekanan, pecah amanah lah, rasuah lah, macam-macam lah. Sebab tekanan di sudut kewangan. Bukan tekanan tu kita yang letak tekanan tu. Sebab kita tak menabung, kita tak belajar. Kita always bagi excuse. Salah harga barang naik, salah bos yang tak bagi gaji yang besar, salah kerajaan tu, salah kerajaan ni. Ending dia ialah kita miskin sebab kita adalah mangsa kepada keadaan. Tak sebenarnya tuan-puan. Apa pun keadaan, kita yang kontrol diri kita. Kita yang kontrol. Okay. Bagi siapa yang belum kenal saya, belum tahu perjalanan hidup saya, tuan-puan boleh baca buku yang saya tulis ni, Misi Bebas Hutang. Ini cerita saya, tuan-puan. Saya pun hidup miskin bandar dulu. Bertahun-tahun kerja, kira-kira tak ada duit lebih lah nak menabung. Tak ada duit lebih. Kira tak pernah cukup. Memang tak cukup. Berapa tahun, tuan-puan, tak pernah cukup. Tapi tabungan bertambah. Magic. Memang kira tak cukup, tapi tabungan bertambah. Memang kita pokai, tapi pokai kita tak sama pokai orang lain. Pokai orang lain betul-betul pokai. Pokai kita masih ada saving. Bila kita buat saving, memanglah akan, bila tak cukup kita korek tabungan. Tapi tak apa, menabung dan korek tabungan itu lebih baik daripada langsung tak menabung.